Ibu bapa, selamat datang kembali ke Genius.my. Jom saya tunjukkan macam mana nak semak prestasi dan laporan pembelajaran anak anda memang senang dan sangat teliti. Bila dah login ke portal Genius dan tekan profil pengguna, pilih profil saya. Kat bahagian profil ibu bapa ni, anda boleh lihat senarai anak-anak yang berdaftar. Pilih akaun anak yang anda nak semak. Contohnya kat sini kita pilih akaun Syed Danish. Bila skrin profil pelajar terbuka, anda akan nampak paparan prestasi keseluruhan, trend prestasi dan juga aktiviti keseluruhan. Nak tengok mengikut julat tarikh tertentu? Senang je. Tekan pada julat tarikh dan pilih tempoh yang anda nak. Bukan itu sahaja, anda boleh tekan pada mana-mana subjek untuk lihat pecahan topik dan markah kuis yang anak anda dah jawab, lengkap dengan tarikh dan masa cubaan. Kalau nak analisis yang lebih mendalam, klik pada trend prestasi. Kat sini, anda boleh tengok graf prestasi mengikut subjek dan senarai kedudukan subjek pilihan anak anda. Nak tahu sejauh mana aktiviti pembelajaran mereka? Tekan bahagian aktiviti keseluruhan. Anda boleh semak jumlah tontonan video, berapa hari dah log masuk, jumlah kuis dijawab, peratusan penyempurnaan kursus dan juga log aktiviti mengikut subjek. Akhir sekali, jika anda nak simpan laporan, tekan muat turun kad laporan. Anda boleh pilih laporan mingguan atau laporan bulanan mengikut tarikh yang disediakan. Mudah kan? Sekarang anda boleh pantau perkembangan pembelajaran anak bila-bila masa sahaja. Selamat mencuba dan jumpa lagi.